Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Laila. Nama saya Nur Emali Wahidah binti Azhar dari kelas BM1. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan untuk tugasan yang kedua iaitu rancangan pengajaran harian kemahiran menulis khususnya tahun 4. Pengenalan, rancangan pengajaran harian RPH merupakan dokumen perancangan pengajaran yang membantu guru melaksanakan sesi pembelajaran dengan lebih berkesan. Pembentangan ini akan membincangkan RPH bagi kemahiran menulis dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang disediakan berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP tahun 4. Fokus utama pembentangan ini adalah pengaplikasian peringkat dan pendekatan kemahiran menulis, penggunaan bahan bantu belajar digital serta integrasi teknologi dalam PDP bagi menyokong pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Dengan pengajaran RPH yang sistematik, penggunaan teknologi yang sesuai, proses pengajaran dapat diperkasakan untuk membantu murid menguasai kemahiran menulis dengan lebih efektif. Kita mulakan pembentangan dengan rancangan pengajaran harian RPH Bahasa Melayu tahun 4. Berikut merupakan contoh RPH yang telah saya sediakan. Yang pertama ialah butiran PDP, mata pelajaran Bahasa Melayu, tarikhnya pada 20 Februari 2025, masa 10 hingga 11 pagi, kelas ialah 4 cerdik, bilangan murid seramai 36 orang, yang hadir ialah 33 orang. Tema mata pelajaran yang dipilih ialah tema 2 iaitu kesihatan dan kebersihan, tajuk ialah Saya Sihat. Kemahiran fokus ialah kemahiran menulis. Seterusnya ialah kemahiran sedia ada. Murid mengetahui amalan menjaga kebersihan diri melalui pengalaman harian dan pembelajaran terdahulu. Standard kandungan yang dipilih ialah 3.2, penulis perkataan, frasa dan ayat bermakna. Standard pembelajaran yang telah dipilih ialah 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan multimedia. Objektif pembelajaran bagi RPH ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 amalan kebersihan diri daripada lagu yang dimainkan. Yang kedua ialah membina sekurang-kurangnya 3 ayat lengkap berdasarkan perkataan. Yang ketiga ialah menghasilkan satu perenggan lengkap iaitu 6 hingga 8 ayat dengan struktur ayat yang gramatis. Selanjutnya ialah elemen merentas kurikulum EMK. Yang pertama ialah bahasa, penggunaan bahasa yang betul dalam penulisan. Yang kedua, teknologi maklumat dan komunikasi TMK, penggunaan video, aplikasi digital dan word wall. Yang ketiga ialah kreativiti dan inovasi, murid membina ayat dan perenggan secara kreatif berdasarkan aktiviti digital. Yang keempat ialah patriotisme, iaitu kesedaran tentang kepentingan kebersihan untuk kesejahteraan masyarakat. Seterusnya ialah penerapan nilai. Yang pertama ialah murid dapat diterapkan dengan nilai bertanggungjawab iaitu memastikan kebersihan diri dijaga dengan baik. Yang kedua ialah berusaha menulis ayat dan perenggan dengan betul dan lengkap. Yang ketiga, bekerjasama dalam kumpulan untuk membina ayat. Dan yang keempat ialah kesedaran tentang kebersihan diri. Seterusnya ialah bahan bantu mengajar yang digunakan dalam RPH ini ialah yang pertama aplikasi puzzle digital, yang kedua ialah video lagu Jom Bersihkan Diri, yang ketiga aplikasi roda putar digital, yang keempat ialah kuis word wall, yang kelima lembaran kertas peta bulatan, yang keenam ialah komputer riba, yang ketujuh ialah pembesar suara, yang ke-8 ialah projektor, yang ke-9 ialah kertas majung, yang ke-10 ialah slide digital, yang ke-11 ialah buku latihan, yang ke-12 ialah video lagu Bangun Pagi, yang ke-13 ialah lembaran kerja dan yang ke-14 ialah pen penanda atau marker pen. Seni dalam pendidikan bagi RPH ini ialah gerak irama iaitu murid melakukan pergerakan tangan dan badan mengikut lirik lagu. Kita pergi pula pada bahagian yang seterusnya ialah butiran guru. Kemahiran insaniah yang diterapkan dalam RPH ini ialah komunikasi dan juga penyelesaian masalah. Yang seterusnya ialah pedagogi masa kini PMK iaitu pembelajaran berpusatkan murid dan juga pembelajaran konstruktivisme. Kita mulakan dahulu dengan set induksi iaitu selama 5 minit. Isi pembelajarannya ialah mengenal pasti dan memerhati keadaan dalam gambar. Yang pertama ialah guru menayangkan puzzle digital di skrin LCD menggunakan aplikasi interaktif iaitu
contoh pada lampiran 1. Yang kedua ialah beberapa murid dipanggil secara bergilir-gilir untuk datang ke hadapan dan menyusun bahagian puzzle sehingga membentuk gambar seorang kanak-kanak lelaki baru bangun tidur. Langkah yang ketiga ialah murid lain membantu dengan memberi petunjuk atau idea sambil menonton. Yang keempat, setelah puzzle selesai, murid bersoal jawab dengan guru tentang gambar yang dipaparkan. Langkah yang kelima ialah murid diperkenalkan dengan tajuk dan objektif pembelajaran pada hari ini. Contoh soalan untuk sesi jawab ialah yang pertama, apakah yang anda perasan tentang keadaan kanak-kanak lelaki dalam gambar ini? Iaitu cadangan jawapannya ialah rambut kusut, muka mengantuk, pakaian tidur belum ditukar. Soalan kedua ialah apakah perkara pertama yang anda lakukan selepas bangun tidur? Cadangan jawapan yang kedua ialah saya menggosok gigi, mencuci muka, mandi dan menukar pakaian. Catatan bagi seindaksi ini ialah bahan bantu mengajar BBM yang digunakan ialah komputer riba, projektor, aplikasi puzzle digital. Kemahiran insaniahnya ialah komunikasi dan kerjasama. Pedagogi masa kini ialah pembelajaran berasaskan permainan dan juga pembelajaran berasaskan pertanyaan dan juga pembelajaran kolaboratif. Elemen merentas kurikulum yang pertama ialah teknologi maklumat dan komunikasi, yang kedua ialah kreativiti dan inovasi. Yang seterusnya ialah teknologi maklumat komunikasi. Dalam seindaksi ini menggunakan aplikasi puzzle digital, dan akhir sekali nilai yang diterapkan dalam seindaksi ini ialah bercakap benar, kerjasama, kesedaran tentang kebersihan. Kita mulakan dengan langkah pertama bagi RPH ini, iaitu mengenal pasti amalan menjaga kebersihan. Murid menonton video lagu Jom Bersihkan Diri yang dipaparkan pada skrin, iaitu lampiran 2. Langkah kedua, murid menyanyi bersama-sama lagu sambil mengikut pergerakan yang sesuai. Langkah yang ketiga, murid mengenal pasti dan mencatat amalan kebersihan yang disebut dalam lagu dalam lembaran kertas peta bulatan yang telah diberikan oleh guru. Hai kawan-kawan, jaga kebersihan diri. Ini cara mandi pagi, mandi guna sabun. Gosok, 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 badan dah wangi. Yeay! Ini cara berus gigi, berus macam Kak Min. Berus bulat-bulat, bulat gigi sehat dan kuat. Yeay! Badan dan gigi dah bersih. Lepas ni kita buat apa Kak Min? Lepas ni kita sikat rambut dan potong kuku. Jom! Hurra hore! Ini cara sikat rambut, sikat bagi kemas. Sikat kanan, sikat kiri, rambut dah rapi. Yeay! Ini cara potong kuku, potong bagi pendek. Minta tolong ibu bapa potong kuku kita. Terima kasih. Ini cara pakai baju bersih. Baju wangi sentiasa semua suka. Yeay! Seronoknya jaga kebersihan diri. Mari jaga kebersihan diri kita, kekal sihat dan ceria, kemas sentiasa, bersih sentiasa. Hurra hore! Bahan bantu mengajar bagi langkah ini ialah lembaran kertas peta bulatan. Kemahiran insaniahnya ialah komunikasi dan kreativiti. Pedagogi masa kininya ialah pembelajaran berasaskan lagu. Elemen merentas kurikulum, yang pertama bahasa, yang kedua teknologi maklumat dan komunikasi, yang ketiga ialah kreativiti dan inovasi. Seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan ialah video lagu digital dan juga pembesar suara. Nilai yang diterapkan dalam langkah ini ialah kerjasama dan juga keyakinan diri.
Kita pergi pula kepada langkah kedua iaitu membina ayat berdasarkan perkataan. Langkah yang pertama ialah murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan giliran untuk memutarkan roda digital. Saya menggunakan aplikasi Wheel of Name untuk bahan bantu mengajar bagi langkah ini. Langkah yang kedua ialah setiap kumpulan mendapat 2 perkataan berkaitan kebersihan diri. Langkah yang ketiga, murid bekerjasama membina 4 ayat lengkap berdasarkan perkataan yang diperoleh di atas kertas majur. Langkah yang keempat ialah setiap kumpulan membacakan ayat mereka dan guru memberikan maklum balas. Berikut merupakan roda putar digital untuk langkah yang kedua. Murid hanya perlu menekan pada bahagian tengah dan akan berlakunya putaran. Perkataan yang murid telah dapat daripada roda putar digital ini, murid perlu membina ayat berdasarkan perkataan yang telah diperolehi. BBM yang digunakan ialah kertas majur. Kemahiran insaniah yang ingin diterapkan ialah kerjasama, komunikasi dan juga kepimpinan. Pedagogi masa kini ialah pembelajaran berasaskan permainan dan yang kedua ialah pembelajaran kolaboratif. Elemen merentas kurikulum iaitu yang pertama kreativiti dan inovasi, nilai murni dan juga bahasa. Teknologi maklumat komunikasi yang digunakan ialah aplikasi roda digital. Nilai yang ingin diterapkan ialah kerjasama, kesungguhan dan juga keberanian. Kita pergi pada langkah yang seterusnya iaitu menyusun ayat dan membina perenggan. Langkah yang pertama ialah murid dipanggil ke hadapan kelas untuk menggunakan word bagi menyusun ayat tunggal tentang kebersihan diri sebelum ke sekolah. Langkah yang kedua ialah murid secara bergile-gile menyusun ayat tunggal dalam aplikasi word iaitu pada lampiran 5. Langkah yang ketiga, murid dipaparkan slide susunan ayat yang betul, lampiran 6 dan langkah yang keempat ialah murid menggunakan ayat yang telah disusun untuk membina satu perenggan lengkap dalam buku latihan dan langkah yang kelima ialah guru menyemak jawapan murid. Pakai lampiran untuk langkah-langkah menjaga kebersihan diri sebelum pergi ke sekolah bagi langkah yang ketiga. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah quiz word wall. Yang kedua ialah buku latihan. Kemahiran insaniahnya ialah pemikiran kritis dan kreativiti. Pedagogi masa kini yang ingin diterapkan dalam langkah yang ketiga ialah pembelajaran digital dan juga pembelajaran berasaskan teks. Elemen merentas kurikulum yang pertama ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua ialah bahasa. Teknologi maklumat komunikasi yang digunakan dalam langkah ketiga ini ialah aplikasi word wall dan juga slide digital. Nilai yang ingin diterapkan ialah berusaha dan ketelitian. Kita pergi kepada penutup iaitu penutup kognitif bagi RPH ini ialah murid merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari secara lisan. Penutup sosial, guru memberi pujian kepada murid atas kerjasama yang diberikan. Langkah bagi penutup ialah murid merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari secara lisan. Yang kedua ialah murid menyanyikan lagu Bangun Pagi bersama-sama sebagai aktiviti penutup. Langkah yang ketiga ialah murid diberikan pujian atas kerjasama yang diberikan dalam aktiviti pembelajaran. Dan langkah yang keempat ialah guru memberikan latihan menghasilkan perenggan berdasarkan gambar kepada murid. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi
sekolah senang hati. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Bahan bantu mengajar yang digunakan untuk penutup ini ialah lagu bangun pagi, lembaran kerja, komputer riba dan juga pembesar suara. Kemahiran insaniah yang diterapkan ialah komunikasi dan juga keyakinan diri. Pedagogi masa kini yang pertama ialah pembelajaran reflektif, pendekatan didik hibur dan juga pembelajaran berpusatkan murid. Elemen merentas kurikulum bagi penutup ini ialah bahasa dan juga nilai murni. Teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan ialah lagu digital iaitu lagu bangun pagi. Nilai yang diterapkan ialah menghargai usaha, keyakinan diri dan juga kerjasama. Catatan refleksi pelajar bagi RPH ini ialah sebanyak 28 daripada 33 orang murid dapat mengenal pasti amalan kebersihan diri berdasarkan bahan digital dan aktiviti yang dijalankan. 26 orang murid berjaya membina sekurang-kurangnya 3 ayat lengkap berkaitan kebersihan diri dengan baik. Seterusnya, 25 orang murid dapat menulis satu perenggan lengkap dengan struktur ayat yang gramatis dan idea yang tersusun. Penggunaan bahan digital seperti roda putar digital, puzzle digital dan word wall berjaya meningkatkan minat murid dan menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Objektif pembelajaran tercapai dan seramai 30 orang murid berjaya melibatkan diri secara aktif sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP berlangsung. Bagi murid yang masih lemah dalam membina ayat, guru akan menyediakan latihan pemulihan serta bimbingan tambahan untuk meningkatkan kemahiran menulis mereka. Kesimpulannya, rancangan pengajaran harian RPH yang dibentangkan ini dirancang secara sistematik berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP tahun 4 bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis lebih berkesan. Penggunaan bahan bantu digital serta integrasi teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran membantu menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan menarik, sekaligus meningkatkan kefahaman serta minat murid dalam kemahiran menulis. Diharapkan RPH ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan merancang PDP yang lebih efektif dan inovatif. Sekian, itu sahaja daripada saya.